selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar. Saya hos anda pada hari ini, Hazami. Pada hari ini, kita akan membincangkan satu isu yang semakin mendapat perhatian dalam dunia organisasi, iaitu dark side of leadership atau dalam bahasa Melayunya, sisi gelap kepimpinan. Bersama saya hari ini ialah Awang yang akan berkongsi pandangan dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai topik ini. Apa khabar Awang? Terima kasih Hazami. Alhamdulillah saya sihat. Saya juga berasa gembira kerana berpeluang membincangkan topik yang penting ini. Kerana bagi saya, kepimpinan ini dia mempunyai pengaruh yang besar terhadap pekerja dan juga organisasi. Betul pun Awang. Baik Awang, bolehkah kamu terangkan apakah yang dimaksudkan dengan dark side of leadership? Dark side of leadership tu dia merujuk kepada tingkah laku ataupun sifat negatif yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga memberi kesan buruk kepada pekerja dan juga organisasi. Walaupun seorang pemimpin tu dia mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar, tidak semua pemimpin menggunakan kuasa tersebut secara beretika. Antara contoh sisi gelap kepimpinan ialah penyalahgunaan kuasa, sikap manipulatif, mementingkan diri sendiri, tidak menghargai pekerja dan membuat keputusan yang hanya memberi manfaat kepada diri dia sendiri. Mengapa isu ini penting untuk dibincangkan pada hari ini? Isu ini sangat penting Hazami kerana pemimpin ni dia memainkan peranan yang besar dalam menentukan budaya kerja dalam sesebuah organisasi. Jika seorang pemimpin ni menunjukkan tingkah laku yang negatif, ia boleh menjejaskan motivasi pekerja, prestasi organisasi dan juga kesejahteraan pekerja secara keseluruhannya. Okey, perbincangan yang pertama yang kita dapat soalan apakah ciri-ciri utama yang sering dikaitkan dengan sisi gelap kepimpinan? Antara ciri utamanya ialah penyalahgunaan kuasa. Pemimpin menggunakan kedudukan mereka untuk mengawal pekerja serta pekerja ni dia secara berlebihan ataupun memaksa pekerja ni mengikut kehendak mereka tanpa mengambil kira kebajikan pekerja. Selain itu, terdapat juga pemimpin yang bersifat narsistik. Mereka ni terlalu mementingkan diri sendiri sehingga mereka ni mahu sentiasa dipuji dan beranggapan bahawa pandangan mereka ni sentiasa betul. Selain narsistik, adakah terdapat ciri lain yang boleh dianggap sebagai sisi gelap kepimpinan? Semestinya ada Azami. Antara yang sering berlaku ialah manipulasi. Pemimpin mungkin menggunakan tekanan emosi, berhutang secara tidak langsung ataupun mempengaruhi pekerja ini untuk mencapai matlamat mereka sendiri. Ada juga pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Mereka mengambil kredit apabila organisasi berjaya tapi menyalahkan pekerja apabila berlaku kegagalan. Saya setuju dengan kamu Awang. Sudah tentu keadaan seperti itu boleh menimbulkan suasana kerja yang tidak sihat. Betul? Apabila pekerja sentiasa berasa takut, mereka akan kehilangan motivasi dan keyakinan untuk melibatkan diri, memberikan idea maupun pandangan yang benar. Untuk mengetahui lebih dalam, bolehkah kamu berikan satu contoh situasi yang menggambarkan dark side of the leadership di tempat kerja? Sudah tentu Azami. Bayangkan, seorang pengurus ni dia mengetahui sebuah pasukan projek. Apabila projek berjaya, beliau mendakwa kejayaan tersebut adalah hasil kepimpinannya semata-mata tanpa mengiktiraf sumbangan ahli pasukan yang lain. Namun begitu, apabila projek menghadapi masalah ataupun gagal mencapai sasaran, beliau ni terus menyalahkan pekerja bawahannya dan enggan mengambil tanggungjawab. Selain itu, beliau juga sering mengugut pekerja bahawa prestasi mereka akan dinilai secara negatif jika mereka tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh majikan itu tadi. Jadi, apa kesan yang dapat daripada situasi tersebut? Pekerja ni pasti dia akan merasa tidak dihargai dan akan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin mereka. Lama-kelamaan, mereka mungkin hanya bekerja sekadar untuk memenuhi arahan tanpa menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap organisasi.
Okey, apakah punca yang menyebabkan seorang pemimpin menunjukkan tingkah laku seperti ini? Terdapat beberapa faktor ya Azami. Antaranya ialah keinginan yang terlalu tinggi untuk mendapatkan kuasa ataupun pengaruh. Ada individu yang melihat jawatan kepimpinan ini sebagai peluang untuk mengawal orang lain dan bukannya membimbing mereka. Selain itu, kurangnya nilai etika dan integriti juga boleh menyebabkan seseorang pemimpin menyalahgunakan kuasa yang mereka miliki. Okey. Selain itu, apakah kesan dark side of the leadership terhadap pekerja-pekerja? Banyak kesannya kepada pekerja Azami. Contohnya, mereka pekerja ni akan mengalami tekanan kerja yang tinggi, kebimbangan, kehilangan motivasi dan boleh juga menyebabkan penurunan kepuasan kerja. Dalam sesetengah kes, pekerja boleh mengalami burnout ataupun keletihan emosi. Mereka juga mungkin kurang yakin untuk menyuarakan idea kerana takut akan dikritik ataupun dihukum oleh pemimpin mereka. Jadi, bagaimana pula kesannya terhadap organisasi? Dari segi organisasi pula, produktiviti boleh menurun ya kerana pekerja tidak lagi bermotivasi untuk memberikan prestasi yang terbaik ya pada mereka punya organisasi ni. Hubungan antara pekerja dan pihak pengurusan juga boleh menjadi tidak harmoni ya Azami. Selain itu, organisasi juga mungkin kehilangan pekerja yang berbakat kerana mereka memilih untuk meninggalkan persekitaran kerja yang toksik. Betul. Jadi, apakah langkah yang boleh kita ambil untuk mengatasi masalah ini? Bagi mengatasi masalah ni ya Azami, okey. Yang pertama ni, organisasi ni perlu menggalakkan budaya kepimpinan yang beretika dan bertanggungjawab. Okey, yang kedua pula, latihan kepimpinan ya, perlu diberikan secara berkala bagi memastikan pemimpin memahami cara mengurus pekerja dengan lebih berkesan. Ketiga pula, organisasi ni dia perlu menyediakan saluran aduan yang lebih selamat supaya pekerja ni dapat melaporkan salah laku tanpa rasa takut. Dan akhir sekali pula, pemimpin perlulah sentiasa terbuka, menerima maklum balas dan mengutamakan kebajikan pekerja dia. Jadi, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, boleh tak awak kongsikan sedikit rumusan atau mesej terakhir kepada para pendengar kita? Okey, sebagai kesimpulannya, dark side of leadership ni dia merujuk kepada tingkah laku negatif pemimpin seperti penyalahgunaan kuasa, manipulasi dan sikap mementingkan diri sendiri yang boleh memberikan kesan buruk terhadap pekerja dan juga organisasi. Sekiranya tidak ditangani dengan baik, masalah ini dia boleh menyebabkan tekanan kerja, penurunan produktiviti dan juga budaya kerja yang tidak sihat ya. Jadi oleh itu kita setiap organisasi ini dia perlu memastikan pemimpin mereka ni bukan sahaja mempunyai kemahiran dalam memimpin, tapi juga nilai etika, nilai integriti dan juga bertanggungjawab yang tinggi semestinya kan. Betul. Jadi kita dah sampai pengakhiran. Terima kasih awak atas perkongsian yang sangat menarik dan membuka mata kita mengenai isu ini. Saya percaya ramai pendengar dapat memahami betapa pentingnya peranan seorang pemimpin yang dalam membentuk persekitaran kerja yang sihat dan positif. Okey Azami, terima kasih kembali saya ucapkan. Okey, saya berharap dengan perkongsian ini dia dapat membantu para pendengar ni memahami isu ini dengan lebih baik. Baiklah, itu saja untuk episod Work Talk Podcast kali ini. Terima kasih kepada semua yang sedia mendengar sehingga ke penghujung rancangan. Semoga perkongsian hari ini memberi manfaat kepada kita semua dan menambah kesedaran tentang kepentingan kepimpinan yang beretika dalam sebuah organisasi. Saya Mas Anda mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi dalam episod Work Talk Podcast yang akan datang. Bye. Segelap kepimpinan. Apabila kita bercakap
Dah tekan tak? Dah. Ada tanggung yang besar terhadap pekerja dan juga organisasi. Semua pendengar, selamat datang ke Tak payah. I just had to let you know you're